Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Right, kita berada di konten yang seterusnya. Okay, hari ni kita nak buat apa geng? Hari ni kita nak buat saya nak tunjuk cara-cara kita nak buka. Okay, kita nak buka dan pasang seat belakang Vios Dugong NCP93. Okay, ni saya dah duduk dalam kereta. Seat belakang memang tak ada dah ni. Okay, seat belakang dah tak ada. Kita akan tunjuk cara nak pasang. Lepas tu cara kita nak buka balik. Okay, alright. Korang layan Okay geng, saya harap korang nampak apa yang saya nak tunjuk ni. Okay, sini ada satu. First thing first kali, kita kena masukkan. Okay, nampak? Masukkan dia dalam tu. Nampak? Okay, itu dia dah masuk. Okay, bila dia dah masuk, okay, kita flip. Okay, korang nampak ni? Ni ada satu. Dia punya klip sini satu, lepas tu depan ni satu. Ni dia punya klip, dia ada dekat sini dah. Dia dekat bawah ni, dia melekat sekali bawah tu. Okay, okay, tak apa. Yang penting kita pastikan yang belakang ni, okay, yang sini masuk. Okay, okay, masukkan dulu. Right. Okay, bila dah masuk bawah tu, korang tekan je. Nampak? Korang tekan je kuat-kuat. Okay, kita pergi belah sana pula. Jom. Sorry guys, rumah dah macam kapal pecah lah. Okay, ni pun dah masuk dah. Okay, macam tu je lah, senang. Okay, simple. Kalau korang nak buka pun sama juga. Okay, kalau korang nak buka, korang tarik je. Korang cari besi tu. Okay, dia ada macam besi tu. Okay, tarik. Macam tu. Nampak? Sebelah lagi. Cari besi tu, rasakan besi tu. Okay, okay, cabut benda ni, lepas tu dah boleh buka. Ngam, senang je. Okay geng, sorry geng kalau bising sikit. Jiran sebelah dia tengah tengah basuh kereta geng. Okay, tak apa. Yang penting sekali saya nak tunjuk cara korang nak pasang seat belakang dengan buka sekali lah. Okay, okay, alright. Ni saya ada satu seat belakang. Yang ni memang bagi. Okay, memang bagi seat. Kalau ikut tu seat Yaris. Okay, dia PMP NCP93. Okay, dia PMP Dugong. Jom. Nak pasang dia senang je guys. Okay, belakang seat ni, kalau korang nampak, dia ada lubang. Okay, ada lubang belah sini. Lepas tu belah sana pun ada lubang. Okay, nampak lubang dia ni? Okay, kita just letakkan dekat bahagian lubang tu je. Masukkan ni. Right. Ini kan duduk macam ni. Nampak tak? Alright, jom kita try pasang. Okay guys, nak pasang ni senang je guys. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap korang nampak lah ni. Okay, kita just masukkan ni. Okay, just masukkan. Lepas tu satu lagi pun sama. Okay, just masukkan macam tu je. Okay, masukkan skru dia. Okay, dia akan ada skru saiz berapa ni? Sekejap. Allah Akbar. Dia sepatut kalau ikut betul ni kena pasang seat bawah dulu.
guys, senang je. Lepas tu korang ambil spanner. Korang cari spanner. Okay, spanner saiz 12. Okay, spanner saiz 12 lah. Okay, nak cari spanner saiz 12. Okay. Okay. Lepas tu yang belakang ni, okay, dia ada kain belakang ni. Okay, kain belakang ni korang masukkan dia punya klip. Okay, dia akan ada 2 klip. Nampak? Ada klip ni. Dia ada lubang bawah ni, korang masukkan. 1, 2. Lepas tu dah siap. Okay, dah siap sebelah. Ok geng, cara dia senang je geng. Ok, korang nampak ni, ni ada satu pencangkuk. Ok, ni ada satu pencangkuk. Pencangkuk tu mesti masuk dekat sini geng. Ok, ni nampak. Ok, cara dia cukup senang Cara dia cukup senang. Ok, first thing first kali, kita kena masukkan seat bawah dulu. Ok, saya rasa kita masukkan seat bawah dulu lah. Tempat duduk dulu, baru tempat sandar. Alright, ni yang bawah dia. Alright geng, macam saya tunjuk tadi, ni ada apa ni, tempat pencangkuk dia ni. Korang masukkan dekat besi bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sengam. Alright, last. Berkicap juga Aduh, berkicap mat. Okay, 1, 2. Cari skru dia. Satu lagi. Okay. Sorry kan kalau kata bergegar sikit kamera. Kalau ada recek tu lagi senang kan. Okay. Okay geng, dah ketatkan. Lepas tu tutup. Okay, lepas tu masuk klip dia.
Yang ni klip saya hilang satu ni. Kita pakai je lah yang mana ada. Alright. Okay gang, tarik balik seat belt. Jangan lupa keluarkan seat belt. Okay gang, ngam. Ngam suai. Okay, mata. Benda senang guys, simple. Okay guys, alhamdulillah. Okay, barai juga. Okay guys, alhamdulillah sudah settle. Kita pasang seat Yaris. Okay, seat Yaris masuk dekat dugong. Dia ada handrest. Okay, sini korang boleh letak air ke letak barang. Okay, nampak Alright, saya rasa setakat tu saja video kali ini. Kepada korang yang dah tengok sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Korang memang steady.